Okey, dekat apa, Google kita cari cabutan bertuah yang ada di Malaysia. Cabutan bertuah. So, search lah. Chipstick. Oh, ada cabutan bertuah aplikasi. Tapi aplikasi ada .apk tu jangan download lah. Jangan download, nanti kena scam. .apk tu scammer. Dari segi hukum apa, cabutan bertuah, cabutan pejabat mufti. Oleh tuan dia apa, menghuraikan hukuman, apakah hukum dari segi cabutan bertuah. Yang ada cabutan bertuah lah sejenis simpanan SSPN, sejenis simpanan premium, cara umum dalam bahasa ni. Ini hadiah cabutan bertuah yang praktikal dan wow. Hadiah cabutan bertuah. Ini hukum agama lah, segi hukum cabutan bertuah. Oleh itu je, kalau cabutan bertuah bank, cabutan bertuah 2025, spesifik sikit. Ada kerenannya BSN. Ni Al-Awfar ni, Islamnya, cabutan bertuah. Yang saya tahu ada cabutan bertuah, Al-Awfar, BSN, Bank Muamalat ada. Bank Muamalat pun ada. Bank Rakyat pun ada, Bank Rakyat. Type bank lah, bank. Ni Bank Muamalat. Al-Awfar. Kalau kuis dapat hadiah 2025. Kuis pada pertandingan. Kuis lagi. Kuis pertandingan 2025. Banyak ya. Pertandingan menulis. Ada pertandingan menulis pertandingan warna, pertandingan online. Ni pertandingan inovasi, pertandingan online. Ni pertandingan peraduan, pertandingan online ni. Okey, sekat tu lah. Sahabat-sahabat boleh expose diri, dapat, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe channel saya.